Bunyi tak apa. Push. Dia cuma packing macam ni je. So, nak ikut packing dia ni, nak kata tak selamat, selamat. Nak kata selamat, tak selamat. Hampa fahamkan maksud aku. Macam tu. Aku tak kata nak explain panjang-panjang. Kalau tak silap aku, brother ni, dia beli second hand. Dia beli second hand, kemudian lens ni ada isu lah kot. Lepas seller tu terus hantar aku. Dia beli dengan siapa, aku pun tak tahu lah. Dan tu PNC yang di antara customer lah. Okey. Tu kira aku kira PNC di antara customer lah. Yang sampai aku ni Canon 7200 f4L. Okey. Yang ni lens ni set tau. Aku tutup pula pisau, bahaya. Lens ni dia bukan 77mm, dia 67mm sebab dia f4, dia prime lens. Okey, bila hang zoom sama juga dengan 7200 f2.8 EF yang 2.8 tu. Tak kisahlah version non IS sampailah ke version 3 kan. Dia rupa macam ni. Bila hang pusing dia tak keluar. Maksud kata dia internal focus. Tapi 7200 yang 2.8 dia lagi besar, dia lagi panjang, dia 77mm diameter, dia lagi besar, dia lagi berat. Jadi ringan. Yang ni mungkin bawah sekilo kot. Rasanya memang bawah sekilo. Oi. Okey. Komen aku lah. Sebab orang yang beli lens ni sendiri tak pernah tengok lens ni. Kalau ikut fizikal rupa lens ni confirm pernah dibuka. Kenapa aku kata macam tu? Okey, belah belakang tutup nombor siri. Belah belakang mungkin tak kantoi. Sebab skru dia very nice, cantik. Tapi depan dia kantoi, geng. Nampak? Depan dia ada kesan. Kesan dibuka dengan cara yang salah. Okey. Ni. Senang kata dah luka. Dah luka sedikit. Tapi yang kata ni small issue. Cuma hang boleh detect lah. Dah pernah dibuka. Dia ada fungus. Okey, fungus ataupun fork macam biasa. Aku akan beritahu. Fungus kalau cuci keluar. Fork cuci tak keluar. Macam nak tahu? Masa kita buka, kita cuci. Kalau dia ada kat permukaan apa semua, kita cuci. Polish, dia keluar, dia hilang. Direksi dia ada kat tengah-tengah. Goodbye. Yang tu tak boleh hilang. Kita boleh matikan sahaja. Kenapa perlu buat? Kalau kita dah jadi fork dengan haze. Sebab rupa sama lepas buat. Kalau hang tak buat, hamnya sharpness dengan hamnya color akan jadi makin kabur, makin berkurangan. Tak biasa. Fotografi dia nak color best, sharpness best. Itu basic dia lah. Okey. Kalau dekat lens ni confirm ada fork, confirm ada haze. Confirm ada fork. Confirm ada haze. Di antara fungus dengan fork ni, masa aku cuci baru aku boleh tentukan. Tapi banyak. Dia pada sini, kat sini ada, kat sini ada, kat sini ada, banyak. Okey. Dia cuma level banyak tu kalau katakan kita kata dalam cara aku kaji tengok dulu. 10 ke 15% mungkin dia ni beli dapat dengan harga murah lah. Okey. Walaupun aku komen, walaupun aku dah buat service repair, aku sendiri aku takkan beli. Contohlah, aku takkan beli barang yang rosak, yang jahanam, yang tak cantik. Kemudian hantar dekat mana-mana pomen untuk buat servis repair pakai. Itu method aku sendiri. Tapi kalau kata hampa nak beli, itu terpulang kepada diri masing-masing lah. Sebab kalau kata aku tak pernah beli, tipu. Okey, aku ada 50 Nikon 50mm 1.2. Yang tu memang rare gila main focus. Tapi aku dapat harga, orang kata memang harga tak masuk akal. Harga yang kalau elok pun takkan dapat harga tu. So aku beli, aku pakai sampai sekarang ni, alhamdulillah. Kata jimat duit pada aku nak pergi beli beribu apa semua kan. So aku dapat harga, ada satu harga yang sangat-sangat menarik. So aku pakai lah. Benda boleh jimat. Macam kat hampa customer terpulang. Tapi aku personally, walaupun kata hampa boleh hantar aku kat orang lain apa kan, tak suggest hampa beli barang-barang yang dah berpenyakit. Hampa nak beli, kita boleh take risiko lah. Kadang-kadang risiko tu berbalik macam mana. Contohlah, hampir beli harga yang ni 5,600. Contoh 5,600, habis tu hang servis repair keluar lagi, orang kata mungkin 100, 200, 300 atau lebih dan sebagainya. Tapi sajalah kata market value yang ni 1,500, 2,000 contoh. Tapi total hang cuma keluar dalam 1,000. Why not? Hang dah jimat dah kan. Okey, tu yang tu orang kata
antara benda-benda yang hampa boleh ambil risiko lah, tapi terpulang kat hampa lah. Kalau aku sendiri aku tak ambil risiko macam tu, aku tak minat, aku tak mau proses tu jadi 2-3 kali sebab tak minat. Itu mudah pendirian masing-masing lah kan. Okey, dulu masa dia dalam pasaran, kalau tak salah aku, harga dia atas 2,000, mungkin 3,000 kan. Sebab yang 2.8 dalam 5,000 lebih, atas 5,000 kalau tak salah aku kan. So dia ni mungkin atas 3,000. Second hand dia, minta maaf, aku memang tak tahu. Tambah yang ni pula ada AIS, aku agak sahaja. Okey, aku agak sahaja dia ni bawah 1,500 atau bawah 1,000, aku tak sure. Dan macam mana hampa nak tahu harga terkini? Senang je. Banyak laman-laman media sosial yang kita duk main, okey, ataupun tempat-tempat jualan online, kita dah boleh tengok. Cari tengok survey harga macam tu. Sebab kedai-kedai yang jual lebih mengikuti perkembangan berbanding dengan aku. Okey. Hampa nak servis, repair, nak tanya pendapat, hampa boleh nombor aku dekat bawah, kat tepi, kat atas. Macam tak sat ada satu brother tu, aku tak jawab mesej dia call. Memang sorry lah. Aku takkan jawab. Okey, aku takkan jawab call. Hang mesej aku contoh, hampa mesej aku. Sabar tunggu lah. Ada time aku ada kerja, takkan aku nak kena layan hampa sebagai VIP. Ni bukan kasar ni cara aku. Okey, hampa tunggu lah. Kalau hampa duk ligan-ligan, tak sabar, aku tak jawab terus. Minta maaf lah. Bukan kata kita sombong apa. Sebab benda ni kena beradab. Itu kata kita nak guru, kita ikut rentak guru tu kan. Aku jenis relax. Orang relax dengan aku relax. Orang tak relax dengan aku tak relax. Itu cara aku. Minta maaf lah. Mungkin pasal usia ke apa kan. Okey. Pada soalan fotografi, nak tanya, nak minta pendapat, nak survey repair aku, nombor aku kat mana? Kat bawah, kat tepi, kat atas. Jangan duk call biasa, jangan duk call bentuk WhatsApp. Memang aku takkan jawab sebab aku tak suka jawab call. Hampa mesej dalam bentuk teks, voice ataupun video, hantar ke nombor aku tu, insya-Allah aku jawab. Let's say aku tak jawab lepas 2-3 jam, sehari 2, hampa mesej lagi. Okey. Tu kemudian tunggu lah. Nanti lepas sehari 2 kan mesej lagi kan. Kalau tak aku jawab, alhamdulillah. Aku tak jawab, hampa tunggu lah. Kalau let's say aku tak jawab langsung lah. Itu kekilafan aku. Banyak lagi manusia lain yang boleh jawab. Simple, okey. Yang kita ambil benda ni sebagai mudah. Alright. Okey, geng. Bye. Assalamualaikum.